ikan Ustaz. Cerita ikan Ustaz. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina ashrafil anbiya wal mursalin wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dihormati Tuan Pengurusi Majlis, khususnya tamu-tamu terhormat, adun, bakal adun, pimpinan-pimpinan jawatan kuasa, saf kepimpinan Masjid Lama Gopeng, para imam, para bilal, para ustaz, ustazah, hadirin hadirat muslimin muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah Ta'ala. Dengan limpah dan kurnia kita dapat berkumpul pada malam ini dalam suatu sesi kuliah maghrib. Mudah-mudahan Allah memberkati usaha kita dan mengundang rahmat sebanyak mungkin. Dan apa yang kita buat pada malam ini, sama ada daripada pihak penganjur yang telah bersusah payah, unit amal, keselamatan, semua sekali yang terlibat, yang hadir saja mari dengar, biarlah Allah tulis sebagai suatu amal soleh dalam buku catatan amalan kita. Biar buku itu kita akan baca pada hari kita bertemu dengan Allah di Yaumal Mahsyar nanti. Di dalam surah An-Nazi'at ayat 37, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa amma man tagha wa asara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Shadaqallahul azim. Artinya, maka barang siapa yang melampau batas, yang berbuat tagha dan memilih kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat kembali. Dalam ayat ini, ulama-ulama tafsir membahaskan 3 perkataan. Perkataan yang pertama tagha, perkataan yang kedua dunia, dan perkataan yang ketiga al-jahim, iaitu neraka Allah. Mudah-mudahan dengan kupasan sedikit pada malam ini akan membangkitkan semangat dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semakin yakin bahawasanya kemenangan Islam sudah dekat. Allahu Akbar. Allah berfirman, fa amma man tagha, maka ada pun orang-orang yang tagha. Tagha ni apa? Tagha ni bahasa Arab. Kalau nak terjemah bahasa Melayu, banyak arti yang berlebih kurang makna. Kalau kita tengok dalam buku-buku Jawi, dalam buku-buku bahasa Melayu, diterjemahkan dengan makna melanggar batas, atau melampau batas, atau lebih padan. Mudah-mudah cakapnya yang melakukan kesalahan pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang melakukan tagha dinamakan sebagai taghut. Taghut ni awal-awal lagi nabi-nabi dan para rasul suruh kita jauh. Wajtanibut taghut. Hendaklah kamu jauh daripada taghut. Siapakah yang melakukan tagha? Tak kira siapa saja. Jika dia melanggar batas-batas agama, maka dialah
orang yang telah berbuat perkara torok. Kita ni dijadikan oleh Allah, bukan mak kita buat, bukan pak kita buat. Kalau mak dengan pak kita buat, maka kita tak jadi macam kita sekarang, tidak sempurna. Kerana mak dan ayah kita tidak ada kuasa mencipta, tapi kita jadi ni Allah yang cipta. Sebab tu sempurna manusia. Manusia ni makhluk yang paling sempurna dan makhluk yang paling lemah. Kenapa paling sempurna? Kenapa paling lemah? Lemah di segi jasmani, dan kita sempurna kerana ada suatu perkara yang tak ada pada binatang, tak ada pada bukit, tak ada pada langit bulan, iaitu akal. Kita asal daripada air mani. 3 orang saja yang bukan daripada air mani, iaitulah Nabi Adam, isteri dia Siti Hawa, dan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Adam daripada tanah, bukan daripada air mani. Allah kata antum min Adama wa Adamu min turab. Kamu semua daripada Nabi Adam, dan Adam daripada tanah. Kamu semua, antum tu jamak semua manusia yang ada pada planet bumi. Kalau ada lagi yang boleh berjaya lagi duduk di planet Maleh, daripada Nabi Adam juga. Takdir kata. Bangsa Melayu ke, Filipina ke, Mongolia ke, Eskimo ke, Amerika Utara ke, Brazil ke, tak kira. Antum daripada satu saja, Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam bukan daripada air mani, daripada tanah. Sebab tu muka kita warna tanah. Muka kita bukan warna besi, bukan warna cover, bukan warna kayu, warna tanah. Pagi esok kita pergi belakang rumah, kita tengok-tengok kat tanah belakang rumah. Oh, rumah ada tanah, rumah flat, kita tengok ha. Kita kai, kita tengok tanah sama tak dengan warna muka kita. Kalau tak sama, apa tanah tu gelap sangat, muka kita cerah, kita pergi cari tanah kat cerah sikit. Maka akhirnya kita berjumpa warna yang sama kerana kita asal daripada tanah. Sebab tu bila ada orang mati, sunat kita ambil tanah, kita 3 kali gaut. Pertama kita kata minha khalaqnakum, kita lepas di dalam liang lahat. Kita ambil sekali lagi wa fiha nu'idukum, kita lepas di dalam liang lahat. Yang ketiga kita ambil sekali lagi, kita kata wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Apa makna dia? Ayat Quran. Ramai orang dia kata dah boleh baca benda ni. Sebab dia tak ada tengok orang buat lagi. Kalau tak pernah tengok orang buat, jangan kata tak boleh. Pergi belajar dulu, dia ngaji dulu. Faham? Dia kata tak pernah tengok orang buat, dia kata tak betul. Hari tu sekali keluar gambar dalam Facebook, Tok Guru Haji dia semayang-mayang atas kubur. Faham? Lepas tu ramai komen bawah. Komen pertama dia kata, aku tak pernah tengok boleh semayang atas kubur. Betul tak dia ni? Dia boleh komen gitu, padahal dia yang bengong. Komen yang kedua pula kata ni ajaran sesat ni, semayang atas kubur. Padahal dia yang sesat. Yang dia komen tu ulama. Dia basuh kecil pun tak suci. Ulama tu guru tu daripada muda mengajar. 3 kali khatam dah mengajar kitab tafsir Quran, daripada awal surah sampai habis khatam. Ulang balik 3 kali khatam. Start tahun 77 sampai sekarang 2013 masih meneruskan kuliah tafsir yang ketiga kali khatam. Yang komen tu kita tengok dia, kita pergi kat about dia, alamak keluar pendek. Ini yang manusia tak sedar ke diri. Jadi kalau bukan bidang kita tanya. Jangan kata tak boleh. Kena tanya dulu. Jangan kata tak boleh. Manusia yang kedua, Siti Hawa, tok nyang kita. Jadi kita ni asalnya daripada 2 ni, Nabi Adam dan Hawa. Tak kira siapa-siapa pun, kita punya tok nyang sama saja.
Sebab tu kita semua ni bersaudara. Mula zaman Nabi Nuh AS, barulah ada yang tidak beriman dengan Allah. Asal daripada satu. Yang ketiga bukan daripada air mani. Nabi Isa AS, yang orang Kristian duduk puja-puja, dia sebut sebagai Jesus Christ, dia sebut sebagai Hallelujah dan seumpamanya, dia sebut sebagai agama Trinity. Memang Nabi Isa AS Nabi kita juga, dan Nabi umat Kristian. Cuma silapnya mereka anggap Nabi ni adalah anak Tuhan. Situ saja tak kena. Dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab-kitab tentang Nabi, kitab-kitab akidah, wajib kita orang Islam kasih dan beriman dengan Nabi Isa AS. Sebab itulah orang yang paling mudah sekali memeluk Islam ialah orang Kristian. Sekarang di Eropah berbondong-bondong orang Kristian masuk Islam kerana Nabi-nya satu, iaitu Nabi Isa. Kita pun kasih Nabi Isa, dia pun kasih Nabi Isa, Nabi yang sama. Nabi Isa ni daripada apa jadi? Allah direct masukkan roh ke dalam bondanya, iaitulah Maryam binti Imran, ibu Nabi Isa AS, yang dalam hadis kata wanita terhebat di atas muka bumi. Siti Maryam. Orang putih panggil, orang Kristian panggil Virgin Mary. Virgin itu dara lah, Mary itu Maryam tu lah. Dalam Quran aja Maryam. Nampak? Boleh ke orang Melayu Maryam. Hubung nama Maryam, patut Maryam lah. Nama bonda Nabi Isa pandai-pandai dia je Maryam. Dia kata, Ustaz, bini saya tu belepeh semua pagi petang, mulut pelopong. Tak ada ayat-ayat sikit nak baca, saya nak buh atas muka bini saya. Kita tanya dia, dia bini nama dia Maryam. Patut pun tembok semua, nama pun Maryam. Maka Allah jadikan kita semua, bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa Jepun ke, Putih ke, Afrika ke, daripada air mani. Air mani mari daripada mana? Allah yang jadikan di dalam sulbi orang laki-laki. Balik lagi tak payah tengok ke belakang, memang situ tempat dia. Daripada sulbi bapa turun mani masuk di dalam rahim ibu kita. Itulah kita, iaitulah asal air mani yang ada dua sifat, iaitu mulia dan hina. Kenapa mulia? Kerana air mani tidak najis. Apa benda yang keluar daripada kemaluan, semua najis berlaku. Air tin najis, nanah najis, darah najis, mazi najis, air wadi najis, putihan najis. Keluar mani, mani tidak najis. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah, sesungguhnya kami muliakan akan keturunan Adam. Di antara makna mulia, iaitulah dia bukan terjadi daripada najis. Nampak? Air mani suci, tapi dia kotor. Itulah kehinaan kita. Kita asal daripada yang orang benci. Sebab tu tak usah sombong. Asal kita air mani, bukan asal kita daripada air sebaak. Bukan asal kita air maknanya air sirak, air teping ni, tak. Asal air mani. Tu lah. Siapa sini yang bukan daripada air mani? Tu anak bulu betul. Maka bila kita ingat asal kita, maka kita tidak sombong. Kenapa kita sombong? Nak sombong ni mesti kita kena hebat tu. Hebat bukan dia kalau asal air mani. Air mani yang orang tengok lugar, orang tengok kecil. Kalau orang tengok nak makan gila ramai-ramai, Datuk Seri, Tan Seri, Datuk tu Datuk ni, dengan udang Allah je besar kepala longi, duk keliling nak makan, raja-raja, kita bawa mari letak semakuk depan dia. Dia kata, apa ni? Air mani. Tak jadi makan, dinner malam itu dibatalkan. Tetamu kehormat mutah. Sebab apa? Dia benci tengok. Tak? Yang kita benci tengok itulah diri kita sendiri, yang kita asal daripada dia. Faham lagi? Jadi tujuan kita nak ingat siapa diri kita. Janganlah sombong bila kita besar.
Tapi kan kita asal daripada benda yang kotor, duduk dalam sulbi ayah, lalu ku Angry Bird masuk buat Bila kabur sungguh. Masuk pula dalam rahimah dengan darah dengan apa. Tak. Itulah asal kita. Apa bila kita besar sombong, sombong dengan agama, sombong dengan hukum hakam, sombong dengan ulama, sombong dengan jarang-jarang, sombong dengan masjid, sombong dengan imam, dengan bila, dengan tok guru, dengan ustaz, dengan tok imam. Sombong ke mana asal daripada apa? Sekarang ni pasal lupa asal dirilah, maka keluar ayat ini, fa amma man tagha, maka ada pun orang-orang yang melanggar batas. Allah turunkan kita bodoh, tak erti ke benda. Bila kita besar, diwajibkan belajar. Dengan belajar ni kita jadi cerdik. Siapa yang ajar kita? Turun para rasul 315 orang, Nabi 124,000 orang. Kitab besar daripada langit, kitab Zabur, Taurat, Injil, Quran, untuk ajar kita supaya tidak bodoh. Tapi kita tinggalkan pengajian. Orang ngajar tak pergi dengar, ulama khabar tak boleh dengar, ustaz khabar lari. Maka jadi cerdik, jadi bodoh. Itulah bila tak faham, maka langgar agama. Tengok keadaan sekarang orang. Bukan kata tak mesti nak jadi penjenayah berat, nak kena dapat neraka jahannam, tak kenal Tuhan, tak kenal halal haram, tak belajar agama, tak belajar akidah, menyebabkan hidup jadi sosang. Tak. Pasal apa kita tengok sekarang ni orang yang tak berapa gemar nak belajar agama? Sebab tak boleh duit. Kalau boleh duit, lajulah. Nampak? Kita tengok kat Ipoh tadi banyak banner-banner gambar duit belaka. Dia nak bagi duit. Nampak? Sebab tu kita rajin. Kerana duit, kita sanggup tinggal kampung halaman nak cari duit punya pasal. Kita nak cari agama, kita tinggal tak kampung dah. Kita nak cari duit, kita tinggal tak negeri dah. Nak cari agama. Tapi kalau nak cari dunia, kita sanggup tinggal segala-galanya. Almarhum Syekh Idris Marbawi rahimahullah ta'ala, ulama kelahiran Lubuk Merbau, atas pada Kuala Kangsar, nak balik ke Geri tu belah kiri, kampung Lubuk Merbau. Syekh Idris Marbawi, dia ini masa tu sudah menjadi ulama besar di Mesir. Anak kelahiran Perak, tahun 30-an dah jadi ulama besar dah. Dah alim dah, boleh beri fatwa. Bila dia balik melihat negeri dia, kerana lama duduk di Mesir, dia dengar ada orang cerita ada seorang alim di negeri Kelantan, namanya Tok Kenali. Syekh Idris Marbawi daripada Lubuk Merbau pergi ke Kelantan, nak bersalam, nak cium tangan Tok Kenali, nak jumpa ulama, berjalan kaki ikut laluan Gajah. Kita nak jalan kaki dari Lubuk Merbau pergi Kota Baru, boleh? Orang Gajah sebelah rumah tak pergi, ada duk mengadap tali besing ni gini. Ustaz duk ngajar sedikit, ustaz duk ngajar seorang, tok guru duk ngajar tu, duk ceramah. Dia duduk dengan bini dia duk mengadap tali besing. Ada yang 24 inci, ada yang 32 inci, ada yang 39 inci. Model baru ini pula 68 inci, besar dinding. Dan model TV jatuh, mampu tuan rumah. Kemudian hasilnya kita jadi umat jahiliyah. Tak faham ke benda, tak tahu ke hukum. Orang tak marah tengok tali besing, tapi biar ada masa dia. Masa antara maghrib sampai ke isya ni, prime time dia panggil, untuk kita duduk dia dalam halaqah ilmu, untuk kita duduk dalam majlis ilmu. Tapi itulah laga punya pasal, hanya kerjanya cari makan kedarok pagi petang.
turun pagi pukul 7, pukul 8 masuk pejabat, pasca pedagang seperti. Faham tak? Ada hak pukul 7 kena masuk kilang dah, pukul 6 start motor dah, brum, bising bangun kali. Jangan kata bising tak mau datang pagi-pagi. Nah, pasal apa? Kena pasca kilang 7 pagi, 7 petang. Cari makrifat ke cari duit ya? Cari duit artinya membawa kepada mati. Cari duit tak salah, carilah boleh 3 bilion pun. Kalau mu dapat projek buat jambatan daripada Kuala Kangsar sampai planet Pluto, silakan. Tak salah, tak haram. Tapi jangan lupa pengajian agama. Nanti kita jahil. Bila kita jahil, semayang kita tak betul. Bila semayang kita tak betul, haji balik awal, puasa berat nanam. Faham? Ilmu tu penting. Bukan agama larang cari harta, bukan agama larang belajar ilmu dunia, bukan agama larang kita nak kaya. Silakan kalau mu bijak, kalau kaya, alhamdulillah, Allah sayang orang beriman yang kaya, pasal dia boleh menyumbang. Tapi masalahnya cari duit saja, tak cari akhirat. Itulah orang yang kena tipu dulu, kini, and selamanya. Nampak? Yesterday, today, and tomorrow. Nak kena kecek di piti. Janganlah jadi gitu. Kita tengok saudara mara kita ramai mana dah tu yang mati tu, tanam dalam tanah. Dok dah nak belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nak pak saudara kita mati baru ni, dok dah nak belajar hukum halal dan haram. Masih dia hidup. Berapa umur? 70 tahun. Sia-sia saja untuk cari harta, membesarkan anak bini. Dah kita nak jadi gitu tak? Tambah dalam kubur bukan tidur macam hotel Grand Continental. Masuk dalam kubur bukan mana masuk tidur dalam hotel Hyatt 5 bintang. Tapi masuk dalam kubur apabila kita bangun balik, tinggalkan mayat di dalam kubur, datang malaikat untuk menyoal bertubi-tubi soalan kepada mayat di dalam kubur. Dalam satu hadis Nabi cerita, iza wudi'atil janazatu ala a'qabihi, apabila diangkat mayat jenazah itu lalu dipikul di atas belakang-belakang manusia, fa in kanat salihatan, jikalau mayat itu orang baik, orang yang beramal, orang yang ada saham akhirat, maka qala, mayat itu akan berkata, qaddimuni, cepatkan perjalanan aku menuju ke alam barzakh. Wa in kanat ghaira zalik, jikalau mayat tidak baik, mayat tak semayang, mayat kaki judi, mayat minum arak, mayat penipu, tipu tanah orang, mayat buat zalim, mayat seleweng harta, mayat melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, maka mayat itu akan qala, berkata, ya wailata, celaka aku pada hari ini. Ila aina tadhhabu bi, ke mana kamu nak bawa aku pergi ni? Yasma'u sautaha kullu syai'in illa al-insan, semua makhluk dengar perkataan mayat berbunyi di dalam keranda, dah melainkan manusia. Sebab tu kita tak dengar. Masa orang bawa mayat bagi kubur tu, dengar tak mayat bunyi belagak dalam keranda? Dah, Nabi kata semua dengar illal insan, melainkan manusia yang tak dengar. Walau sami'a la sa'iqa, jikalau manusia dapat dengar, pensang manusia. Tak ada orang nak hantar mayat ke kubur. Tunggu kita pernah akak kiakaan 1, 2, 3 akak nak pergi kubur. Mayat kata, hei, laju sikit jalan. Kita pun bingung lepo. Malah aku atau bertambung-tambung lepo kanda dalam rok tu. Nak dang siapa kubur. Orang ini bawa bank mayat. Faham tak? Kalau mayat bunyi dalam kanda, boleh bawa tak bank? Allah balik awal. Nah, dah orang biasa bawa malam-malam. Dah alih mayat perok atau kedoh. Mayat kedoh atau pahang. Siang kita tengok gereba. Kering. Nah, dah bawa mayat belakang. Dah kalau manusia boleh dengar, nah, gereba laju sikit, mayat bunyi dalam bank. Hei, gereba, jangan potong dapat lain.
La sa'iqa niscaya pengsang mangsa, itulah hakikat. Jadi kita takkan nak tunggu sampai jadi mayat. Nah, sekarang modal yang paling besar kita ada, nyawa masih di kandung badan. Kita masih ada dua unsur yang bersatu, jasmani dan rohani, masih hidup. Maka kita boleh balas budi Allah semudah-mudah yang kita boleh buat. Tak boleh kita nak sebut banyak, sepatah sudah memadai. Subhanallah, kata Rasulullah. Siapa kata subhanallah, tamla'ul mizan, pahala sepenuh neraca di hari kiamat. Neraca ni maknanya timbangan yang sangat adil, bukan rasi, neraca pada hari kiamat. Sekali sebut subhanallah, dah kali dua kali Allahu Rabbi. Nah, tapi tak inilah, kita tak ada, kita sudah ada hidayah, kita tidak ada taufik. Tahu baca Quran tu fadilah, tahu selawat tu lebih, tahu sembahyang malam tu bagus, tahu mana istighfar itu menghapuskan dosa, tetapi kekuatan nak buat tak ada. Itu taufik namanya, qalbu qudwah li taatillah. Allah beri kekuatan dapat taat, perkara ketaatan kepada Allah. Nah, maka jangan tunggu taufik itu datang, kita paksakan diri itu. Nah, biar banyak menyebut, sama ada zikrullah yang menyebabkan Allah rapat dengan kita, ataupun sebutan yang menyebabkan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Maka mereka yang melakukan tarak, maknanya Allah gariskan sepadan, ini halal, ini haram, dilangkah perkara yang haram, itu orang yang tarak. Kalau makan haram dua jenis. Yang pertama haram zati. Nah, makan kera. Jarang orang Melayu, orang Islam makan kera. Nah, aja dengar orang Melayu makan kera, celup tepung. Tak ada. Nah, makan kura, kura masuk mani. Ada? Tak ada. Tapi makan yang kedua haram maknawi. Harta yang haram sumbernya. Nampak? Kerja yang haram. Tak boleh. Walaupun orang tengok comel, tapi kalau kerja tu haram, tak boleh. Contoh, pramugari. Kalau dia tukang tuang arak, dia salah di sisi Allah. Orang putih dia tuang sendiri, dia minum sendiri. Kalau kita tukang tuang, masuk di dalam 10 golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 golongan. Tapi kita tengok, kelas pramugari 2,500 bulan kita tengok lain, Allah Ta'ala tengok lain. Kita tak sama. Bagi kita nak jaga hati Allah, kerana kita ni Allah yang beri macam-macam. Kita nak balas budi satu lagi sekarang, lain daripada budi Allah. Kita dulu tak ada, Allah bagi jadi ada. Bila ada, Allah besarkan kita pula, beri kesihatan. Sekarang tak nak kahwin boleh kahwin, nak kerja boleh kerja. Lepas kerja pula naik gaji pula. Dulu pakai Honda Car, lepas tu kaci, 2 tahun pakai kaci, tukar wajar pula. Apa lagi kita nak? Maka budi Allah kita balas. Lagu mana? Tolong agama Allah. Ada orang rawat masjid, kita pergi semayang. Ada rawat ceramah, kita pergi dengar. Ada orang mengajar kitab, kita pergi tadah kitab. Kerana inilah Allah nak kita menjadi baik. Bila kita baik, bukan Allah yang kaya, bukan Allah yang menang, tapi kita sendiri yang selamat dunia dan akhirat. Kerajaan Allah bukan kerajaan dunia. Kerajaan Allah bukan dengan pilihan raya. Kerajaan Allah ni azali lagi, yang kaya, yang hebat, yang berkuasa, yang tidak akan jatuh sampai bila-bila. Maka sebab benda kita rasa kita boleh buat, kita akan buat dan kita nak buat, sebab masa itu kita tidak ada iman sejak. Ni tak boleh ni duit orang ni. Tak apa, muai jangan letak nama muah. Aku tukar lah, upah 1,000 bah, tukar nama. Boleh. Seronoknya boleh 70,000 duit orang lain, boleh ke kita belanja sakan. Belanja sakan. Tapi ingat, siapa yang makan makanan yang haram atau sumber yang haram, sembahyangnya tidak diterima. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, la yaqbalullahu salati ahadikum ma fi jawfihi haram. Allah Ta'ala tidak akan terima solat kamu
yang ada dalam perutnya harta yang haram. Sekarang ramanya orang makan harta haram. Betul tak? Tak takut tipu, menipu kerja di pejabat tipu, pejabat kontraktor tipu, orang kapung tipu kontraktor, kerajaan tipu rakyat, rakyat tipu kerajaan, bini tipu laki, laki tipu balik bini, anak tipu ayah, ayah tipu anak. Betul tak sekarang? Kita duduk dalam negara penuh penipuan. Bukan kerajaan je tipu rakyat. Rakyat tipu dah kerajaan. Tipu apa? Mati-mati tipu belaka. Dah bila nak jadi molek ni? Nah, kita kan nak balik, kerajaan pun akan diadili di mahkamah syariah, di mahkamah syariah depan Allah di mahsyar nanti. Dan kita pun juga rakyat akan diadili juga mahkamah syariah, iaitulah di padang mahsyar nanti. Nah, kerajaan tipu rakyat, tonton dan puan-puan. Kalau tonton dan puan-puan sokong saya tidak akan lupakan nasib tonton dan puan-puan. 5 tahun baru saya pergi balik cari tonton dan puan-puan. Minggu 3 minggu ni sibuk nak jadi calon. Gila nak jadi calon. Faham tak? Dok sibuk nak buat kebajikan. Dok sibuk nak tunaikan amanah yang telah diberikan selama 5 tahun. Betul tak? Ingat baik. Setiap daripada sen yang kita ambil adalah amanah. Kita akan ditanya satu demi satu di padang mahsyar ini. Hei si pulang bayi si pulang mungke yang menjadi wakil rakyat. Nampak? Di kampung Gajah, planet Mareh. Jawab kira-kira, saya. Apa kamu buat selama 5 tahun untuk menyenangkan orang-orang kampung kamu? Saya buat 4 buah rumah banglo, tapi untuk saya belaka. Ini bukan cerita sini, ini planet Mareh ni. Jangan nak kona pula dari 3 kona ke Facebook ni. Betul tak? Maka susahlah di akhirat nanti. Lalu dia humbang ke dalam api neraka. Malam ini kita beri tazkirah mana-mana yang nak jadi pemimpin. Ingat, kalau dia nak sangat jadi pemimpin, Allah tak tolong dia. Tapi kalau dia layak menjadi pemimpin, dia bukan nak jadi pemimpin, dia telah diamanahkan, maka dia terima amanah itu, Allah akan tolong dia. Itu saja bezanya. Nampak? Jadi masuk kampung, dukung anak orang. Tengok orang dukung. Dulu tak dukung, tak masuk kampung. Jadi tengok budak-budak dukung, siap lambung. Kita kata, kau pernah hotak. 4 tahun mu nak lambung anak orang, mu baru sekarang mu nak lambung anak orang. Oh, pergi kedai ni, pergi kedai kopi. Terengganu, mahal tak? Dia masuk, dia berhenti kereta, duduk minum air. Tak ada orang salang dia. Lepas tu dia kata bayar semua. Bayar semua. Tu RM3.50, RM2.8, RM9.10. Dia bayar satu kedai. Habis banyak, lebih kurang hampir mencecah RM19. Dah kedai kopi kampung. Nampak? Mau hulu suti cecah air kopi berapa senang. Bukan hotel 5 bintang tau. Chicken chop. Jadi dah 5 tahun berlalu baru nak bayar belanja orang. Apa tujuan nak buat baik tu? Ini masalatun menjadi persoalan. Kalau kita kata dia marah, tapi tak apalah, kena kata juga untuk beri tazkirah. Bukan kita marah, tazkirah. Yang jadi Perdana Menteri, yang jadi timbalan, yang jadi menteri, yang jadi kabinet, ini tazkirah. Ingat, mu ada kuasa, maka gunakan kuasa untuk bantu agama Allah. Gunakan kuasa untuk bantu rakyatmu biar mereka senang. Kalau tidak, kamu akan diazab di akhirat nanti kerana tidak menunaikan amanah. Orang yang tidak menunaikan amanah yang telah diberikan kepada dia, dia akan diheret lalu dihumban ke dalam neraka di akhirat nanti. Na'udzubillah. Dia kata, sedap ngajar tu kata korang masuk neraka. Neraka hokmu. Kita kata bukan hak aku bodoh, tetapi neraka milik Allah.
Allah yang kita buat gini masuk neraka, buat gini tak masuk, buat gini masuk. Kita tolong khabar je. Jangan marah. Nah, adinun nasihat. Takkan kita nak masuk dalam parlimen pula. Nak tazkirah dulu, tembak lari habis. Maka kebanyakan orang-orang yang derhaka kepada Allah wa asaral hayatad dunya, memilih kehidupan dunia. Dunia ni mendapat dunia ni hak kita ada sekarang. Sama ada kita duduk di bumi, kita duduk di bintang, kita duduk di planet Pluto, duduk di planet Zuhal, itulah dunia namanya, iaitu alam yang kita ada sekarang. Maka dunia ni salah tak? Dunia tidak salah. Yang salah kita memilih dunia, meninggalkan akhirat. Kita dengar orang duk kata hasanah fid dunia, hasanah fil akhirat. Nak baik di dalam dunia, nak baik di akhirat. Kita tanya benda baik di dalam dunia, kita dapat belajar, dapat degree, lepas tu bekerja, boleh kahwin, boleh beranak bini, boleh beli kenderaan, tak payah pinjam motor orang, boleh beli rumah, tak payah tumpang rumah orang. Kita jawab betul, tu hasanah fil dunia. Dan kita tanya dah hasanah fil akhirah. Hasanah fil akhirah ni bila-bila kita nak syurga, kita jawab sedap gamak nak syurga. Mengingat syurga ni balai raya hak JKK buat. Syurga ni milik Allah. Nak masuk dia ada tiket. Kalau tak ada tiket, buka pintu, tak ada orang nak buka pintu. Bukan maknanya mu cari dunia, lepas tu dapat syurga. Cari dunia, hasanah fil dunia kalau dapat hak kita sebutkan. Tapi mu nak hasanah fil akhirah, no, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Bang, mugi tak semayang. Tok Imam, Tok Bilal, AJT masjid bersusah payah panggil ustaz, panggil tok guru mari ngajar agama. Mugi belajar tak? Dah malam-malam duduk tuan ni, duduk rumah tengok jadi lesen. Tak? Lepas tu boleh syurga gitu. Apa dia ajar malam-malam duduk rumah tengok tali lesen, lepas tu boleh syurga Firdaus. Sedap ramah. Mu mabuk air tung ke apa? Tok Bilal bang siapa mati terus Tok Bilal. Tak pergi juga. Duduk satu perumahan ada satu surat. Tok Bilal bang hayya salah hayya falah. Daripada mula-mula dia duduk taman tu sampai mati Tok Bilal. Tak pergi juga surat. Last kali dia dengar suara Bilal lain. Ditanya bini dia, suara azan bunyi lain. Bini dia kata lah, Tok Bilal tu mati dah bang, tak tahu ke semalam nak bang subuh tangan kena tarik. Sampai mati Tok Bilal bang hayya ala salah hayya ala falah, tak mari juga untuk menyambut seruan Allah. Inilah orang yang sombong di atas muka bumi. Maka orang sombong adalah anak-anak iblis. Iblis lah tok guru sombong. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis enggan sujud kepada Adam, wastakbara, dan dia sombong. Maka siapa yang sombong dengan perintah Allah, dia anak murid iblis. Tak kira siapa-siapa pun. Maka siapa yang tak mau sujud, dia sombong kepada Allah. Orang yang tak mau mari sujud, dia sombong dengan rumah Allah. Faham? Orang yang tak mau mari dengar kuliah-kuliah, dia sombong dengan ulama-ulama. Dah benda boleh. Siapa nak tolong kita masa kita mati lagi? Tak ada orang nak tolong dah. Kita ingat kekayaan kita, pakat kita boleh jadi kabel kita, selamat kita dalam alam barzakh. No way man. Mari malakul maut, marabuka. Maka katanya VIP yang menjadi mayat, you don't know me. Muka nak kata no, tak no, jawab dulu. Tak boleh jawab, aku keletuk kepala ni. Allahu Rabbi, raja yang memerintah 7 benua, kalau tak boleh jawab soalan di alam barzakh, akan dihimpit oleh tanah kubur sampai berselisih tulang rusuk. Tahu duanya, mu tengok Nabi cerita dalam kitab-kitab hadis. Kita tak ada dengar apa? Memang pasal mu baca kitab Pedang Setiawan. Mana ada sebut?
Orang mengajar udah lah surang mundak pergi dengar. Bila kita khabar kepik kubur, dia kata tak rajin dengar. Nah, ini masalah. Jadi kalau raja yang memerintah dunia ini tidak dapat menjawab soalan akan dihimpit oleh kubur, dah kita office boy kani dah saya cakap banyak lah. Akhirnya, natijahnya, khulasahnya, baliklah kepada Allah. Sebelum kita disebut untuk balik. Kalau kita mati orang sebut ni, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ni milik Allah dan akan balik kepada Allah. Jadi kita balik sebelum kita mati. Kita semayang sebelum kita disemayangkan. Kita mandi junub sebelum orang mandikan mayat kita. Dan kita duduk dalam kotak panjangan kaki tu, balik awal. Ketua polis negara pun tidak ada kekuatan lagi. Bila tukang mandi mayat masuk nak mandikan jenazah, ketua polis negara. Betul tak? Dan kalau ketua polis negara tak buat cerita dah masa dia mati, kau perak tak usah cakap banyak. Kena ingat yang paling berkuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang jadikan kita, yang jadi tok nenek kita. Allah ni tuang punya tanah yang kita pijak malam ini. Allah lah tuang punya langit yang kita bumbungkan malam ini. Ni kita hirup udara ni, oksigen ni bukan milik TUDN. Oksigen ni bukan milik Menteri Pertanian. Oksigen yang kita sejuk ni milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib kita tunduk pada kerajaan Allah. Ada pun kerajaan-kerajaan dunia, Amerika, Rusia, Perancis, cak ayam belaka cek, jangan kita tunduk. Kita hanya kena tunduk kepada kerajaan yang sebenar-benar, yang tidak akan jatuh dulu dan selamanya. Iaitulah hadzal ardu milkun lillah. Ini bumi milik Allah. Maka wajib kena hormat tuang punya bumi, iaitu Allah. Lagu mana cara hormat? Kita bersama dengan orang yang memperjuangkan agama Allah. Faham tak? Kalau tak faham, bodoh benar. Gitu saja. Bukan payah. Islam tak suruh kita belajar sampai jadi ustaz. Islam tak suruh kita belajar sampai tak balik rumah. Sekejap je. Antara maghrib sampai ke isya, dia belajar kejap. Kalau ada orang betulkan Fatihah, tolong baca. Dia jadi comel Fatihah. Ni kalau Fatihah dok betul, dok sah semayang. Tapi hak ni lah, tak ada duit. Bila ada duit, orang akan rajin. Tu pagi-pagi kita keluar rumah tu, rajin kerana duit. Duit punya pasal, tinggal anak, tinggal bini. Dah laki ngajar di Ipoh, bini di Sarawak. Cikgu 3 bulan sekali baru jumpa. Dah jauh kat mana? Bluetooth. Tu kerana Allah ke kerana duit? Kerana duit. Tu orang kerja jabat pagi-pagi keluar pukul 8 tinggal. Bini budak mandi ditinggal. Pasal apa? Panggilan seruan pejabat. Anak bergantung di kereta ayah. Ayah. Jalan elek anak 6 km. Tak peduli. Cari duit. Kalau dapat, bulan ni gaji RM1,500 direct boh. Dah bila nak pergi sejik, tak ada masa dah petang siapa lewat. Buka pukul 7 baru sampai rumah. Letih nak mandi gitu gini, tak dah nak pergi sejik. Oh, sedap jawab. Dah bila boleh pergi sejiknya? Pencen. Umur 57 baru mari sejik. Air mani tak ada berstitik tu. Mari sejik. Aku kata, kalau kau puang 60 baru nak pergi dengar. Nak pergi mana makcik tu? Wak ambil sikit. Nak mampu baru nak pergi sikit. Tapi itu bukan gopeng tu. Tak lain. Boleh kasar. Lepas tu sekarang bagi pun ngongek. Lempak benda orang ngajar Melayu buat haji. Mau haji tak ada haid dah, baru nak belajar.
Ayat katakan Allahu Akbar, kita takbir Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar, umur 7 tahun kita mula belajar agama. Nabi kata muru auladakum bisalah wahum abna'us sab'in. Baca dengan nakirah, mana tak boleh dirunding lagi. Apabila genap anak kamu berumur 7 tahun, maka mulalah kamu suruh mereka semayang. Ulama pun qiyas dengan semayang, belajar ilmu fardu ain bermula umur 7 tahun. Kita 57 tahun baru mari sejid. Kilah kain plekat dah berapa nak lekat. Turun motor, tuang turun. Kain plekat lekat di motor. Baru nak belajar agama. Baru nak belajar Quran. Daftar isi barang. Nak belajar Quran. Umur berapa? 63. Mari dah kali pertama nak belajar, balik pula. Berapa balik pula bagi dia? 3 gigi. Gigi dah bawa pula. Ini masalah. Masih muda, belajar ilmu dunia sepenuh hati. Tadika 2 tahun. Sekolah rendah 6 tahun. Menengah 5 tahun. 13 tahun Allah Rabbi. Dah boleh tak? Tak salah di sisi agama belajar sekolah. Tak ada salah, tak ada haram. Tapi kalau 13 tahun belajar dunia, kenapa tak belajar agama sekurang-kurangnya 3 tahun? Dok juga. Sampai mati dok belajar. Jodoh kata mati dah hayat. Dok dang nak belajar agama. Dah kalau tak dang nak belajar, nak jawab gua ni soalan muka naki. Faham tak? Kalau hak dunia kita tak pas, SPM tak lulu, degree tak dapat. Orang lain dapat ijazah belaka, orang lain lulu SPM cemerlang 15A, tiba-tiba kita tak berapa cemerlang 15E kita dapat. Baik boleh dapat result 15E SPM, kita balik nanti di rumah kita makan nasi, rasa nasi juga. Kita makan mi, rasa mi juga. Walaupun 15E. Kita makan kuih tiaw, rasa kuih tiaw juga. Yang kita bimbang, kalau tak lulus SPM, bila kita balik makan nasi, rasa macam skru. Makan kuih tiaw macam makan batu. Tak ada masalah sikit pun yang kita bimbang SPM akhirat, sijil padang mahsyar. Hak tu tak lulus. La yazalu qadama bni adama indallah yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak dapat bergerak 2 kaki manusia bila keluar daripada kubur masing-masing di padang mahsyar, melainkan setelah ditanya 4 soalan. 4 soalan ni kalau lulus cemerlang, gemilang, terbilang, beres. Tapi kalau tak lulus 4 soalan ni fail, maka akan digali, diikat pada tekak, diheret, dihumbang di dalam api neraka. Maka sebab itulah kalau pilih dunia, maknanya meninggalkan akhirat. Dunia tak apa kita nak ambil, tapi jangan tinggal akhirat. Siang cari makan, siang kerja gaul semi, siang pasang mozek, siang driver taksi, siang kaki tangan kerajaan, siang kita jadi polis, siang kita jadi Messi, siang kita jadi doktor, siang kita buat kerja dunia. Malam dia dengar sekejap, 1 jam sudah memadai. 8 jam cari duit, 1 jam dengar orang ngajar di surau masjid. Allah sudah sayang kepada kita. Itu orang panggil ada dunia, ada akhirat. Ni tak ada. Siang cari makan kedarah, malam bawa anak bini pergi makan di kedai-kedai pula. Tak ada bagian bagi dia. Mu nak bang ke, tak ada peduli mak bapak aku. Mu nak buat kuliah ke, tak ada peduli mak bapak aku. Aku nak duduk dengan keluarga aku aman damai, aku tak kacak orang. Sedap. Tapi bila mati, cari teriman. Masih dia hidup, sibuk dengan projek. Sebab tu mati dicari teriman. Suruh kontraktor projek, bagi talking. Main ke bola lah. Dok dah nak apa, nak pergi sejid, nak belajar. Bila mati cari orang sejid. Dah kalau mu sibuk dengan bola sangat, bila mati suruh goalkeeper baca telking. Suruh lepri nak baca doa kat kubur. Ini kita so sama macam tadi racing. Tadi racing kita start buka, dia baca Quran dulu. Baca Quran dulu mula-mula siaran pagi. Betul tak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mula Quran. Tak apa.
channel TV baru start tu, Quran dulu. Lepas tu tengah telanjang. Lepas tu sekarang pukul 3 pagi nak tutup pula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Betul tak? Kita macam TV. Baru beranak ni ambil kema. Tasnik. Belah mulut ke bilang. Gonyoh busi dengan kema. Apa kema? Sunnah Nabi. Tapi bila besar, hina Nabi. Kalau tahu hina Nabi, jangan gonyoh dengan kema. Dengan kulit deriang. Masa kecil, rutin jambu. Dukung depan Tok Imam, depan Tok Bilal, Tok Siok selawat sallallahu ala Muhammad. Kalau selawat. Kalau pakai al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli. Bagus, alhamdulillah. Tapi bila besar, menentang perjuangan ulama-ulama dan tok-tok guru, betul tak? Kalau tahu tidak berjanji, cekek kasih mampus. Kenapa kita jadi begini? Sebab matlamat hidup kita nak cari kesenangan semata-mata. Bila pilih dunia, kita akan meminggirkan akan hukum-hukum agama. Sungguh, kita ni orang hak lepas dah ni. Orang hak bersama dengan golongan Islam. Orang yang bersama dengan tok guru. Orang duk follow ustaz sama. Orang dengan berkitab sama. Bila kita sedap dengan dunia, kita akan berani meninggalkan ulama, meninggalkan Islam. Kita akan kona. Kerana dunia sangat berbahaya. Tak usah kata ahli biasa. Tak usah kata penyokong biasa. Nampak ahli majlis syura. Nampak pun kalau terdedah dengan dunia boleh memberi bahaya. Pernah berlaku baru-baru ini di planet Pluto. Betul tak? Dah kita ahli biasa cak ayam berok kapung dia kan. Lepas tu jangan kita lupa sentiasa kita perlu pertolongan Allah. Kalau kita lupa hijab, Allah tarik balik pertolongan. Allah biarkan kita kesorangan, maka kita tumpas di tengah jalan. Kalau lomba lari, kita nak masa mana penting. Masa orang tarik tali, kita sampai iaitu menjadi pemenang. Kalau lomba lari masa start dia laju, lepas tu bila orang namak kita tak sampai-sampai, balik awal. Maka jika kita terlupa akhirat, kita terlupa agama, duk cari dunia saja, nak cari kesenangan saja, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka adalah neraka itu jadi tempat duduk. Akhirat tadi hanya dua saja jalan. Sebelum dua jalan ada satu jalan. Jalan yang pertama hak satu, siratul mustaqim, titian sirat. Yang dua tadi di bawah satu, di depan satu. Depan pada sirat namanya jannah, syurga. Bawah sirat namanya nar ataupun jahim, iaitu neraka Allah. Atas dunia banyak jalan. Akhirat fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Satu puak ke syurga, satu puak ke neraka. Kita yakin malam ni seramai-ramai ni, siapa pun kita, semua nak kepada syurga. Siapa hak ramai sekali dalam ramai-ramai ni dia nak masuk neraka. Cuma mari ke depan naik atas petak, kita nak beri cendera mata. Ada? Tak ada. Eric Clapton pun nak masuk syurga. Knock onto the heaven door. Faham tak? Dia nak masuk syurga. Arumuga Malaikat pun nak masuk syurga. Nantimu di pintu syurga. Faham tak? Semua orang nak syurga. Dengan apa syurga kita dapat? Yang pertama, iman. Kalau tidak beriman dan iman kita salah, walau warak dan lebat beramal banyak mana sekalipun, tidak dapat syurga Allah. Duduk di dalam biara-biara, duduk di dalam apa benda ni, gereja-gereja, tak keluar rumah, tak keluar jalan, tak main dah. Duduk baca kitab Injil, duduk bersemayang berdoa kepada Tuhan. Dapat syurga? Tak dapat. Yahudi duduk dalam ketiknya, dalam kuih dia.
Dia tak macam orang ramai dah. Tinggal kaum, tinggal keluarga, tinggal anak, tinggal bini. Menjadi rahib Yahudi. Nak duduk di dalam gereja Yahudi. Dah dapat surga? Tak dapat. Dalil. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang kufur, enggan beriman kepada Allah, sama ada dia daripada Yahudi yang menerima kitab, atau Nasara yang mendapat kitab, atau penyembah-penyembah batu, maka mereka ini akan masuk di dalam api neraka. Mereka kekal tiada keluar lagi sampai bila-bila. Iman nombor satu. Bila kita ada iman, maka kita perlu kepada ilmu. Nampak? Maka lazimkanlah dengan orang alim. Belajarlah agama. Tak ada kerja banyak, kerja di laut, kerja di hutan. YouTube ada, CD ada. Allah tak marah asal kita cari pengetahuan. Supaya dengan pengetahuan ni lah kita dapat beza hak mana betul, hak mana salah, hak mana sah, hak mana baca. Kalau kita jahil kok, bukan kata amalan kita tak diterima, malu kat orang ni. Dia pergi semayang, tak rajin lagi, baru nikah, semalam ngata, duduk rumah tua-tua, tak pernah pun semayang subuh berjemaah. Pergi semayang sekali, pasal apa? Baru kahwin, duduk rumah mertua. Pagi Jumaat tu imam pun sujud sajadah. Dia tak sujud. Dia tegur tu imam, subhanallah. Subhanallah, dia tegur tu imam. Nampak? Dia kata, adalah semayangnya batal, ikut hukum fiqh. Malu company pula, dia tegur orang. Ini masalah. Bila kita jahil pak agama, amalan kita tidak jadi. Wa kullu man birul aini ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqani. Setiap mereka yang semayang, yang puasa, yang zakat, yang haji dan sebagainya, maka tidak ada ilmu, amalan mereka tidak menjadi. Batu Syekh Daud Fathani, dengan Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, dua orang ulama Nusantara yang tersohor, naik perahu layar daripada tanah Melayu ke negeri Mekah. 3 lautan menempuh. Lautan Hindi, Laut Andaman, Laut Merah. Untuk cari ilmu. Kita senang sekarang, dalam masjid ada, kat surah ada, dalam YouTube ada orang ngajar. Boleh pilih ustaz. Malam ni dengar YouTube sekali, siang tadi aku tak download nak dengar. Aku habis kerja pukul 10 malam. Balik buka CD, buka internet, boleh dengar lagi. Boleh dengar. Malam ni dengar bak puasa sekali. Itu ilmu namanya. Mudah tak sekarang? Cukup mudah. Begitu mudah pun kalau kita jahil lagi, tak tahu kalau nak salah kepada siapa. Bila kita sudah ibadat, kita tidak menjadi, maka mana lagi tiket kita nak lepas daripada jahil? Tak ada. Dunia kita tinggal. Dapat benda, dapat api neraka di akhirat nanti. Dia jawab pula, tak apa, kalau orang Islam masuk neraka tak lama, sebab akhirnya kita akan keluar juga. Kalau lama pun dalam 10,000 tahun dia duduk dalam api. Tak gamuk 10,000 tahun nak duduk dalam api. Mu ambil lighter, mu isap rokok tu, muncih dalam hidung sekali. Jangan lama 5 saat dah. Memang bila api 5 saat, bukan orang jadi. Nampak? Jadi predator. Nampak? Tercabut api hidung. Ni nak duduk 10,000 tahun dalam api nanti. Tak apa, kita tak mayang, kita minat arak, kita main nombor magnet, toto nombor ekor. Tak apa, kita main Islam kan. Kalau kita masuk neraka tak lama. Dia ajar kawan dia. Tidak ada 8,000 tahun. Lepas tu kita keluar. Kita main Islam kan. Ya juga, aku dengar ustaz kata keluar kok. Tu. 8,000 tahun berada dalam api. Membalik lagi pasang api dapur, buka biar merah kuku dia tu. Lepas tu saya elok kain buang lu dalam duduk. Jangan lama, 8 saat. Nak duduk 8,000 tahun dalam api neraka. 8 saat dah. Kalau tidak arwah, ICU. Maka Nabi cerita api dunia yang kita masuk ni 70 kali ganda lebih sejuk daripada api
neraka akhirat. Bayangkanlah. Exhaust ni, exhaust tak ada api, exhaust motor. Api duduk dalam blok. Dalam exhaust ada api tak? Tak ada. Jarang-jarang je keluar api kat belakang KTM. Honda kat api dalam blok. Nampak? Motor tu, motor EX5 api dalam blok. Tapi haba dia menyebabkan exhaust jadi panas. Betul tak? Kita bawa awet, bila turun, awet kita nak turun, kena sikit je kulit dia exhaust lekat. Nampak tak? Kulit kaki awet lekat dia exhaust. Nak siap betul stiker ya mahal. Setuh dalam tak sampai 1 second kulit sudah berpindah. Bayang kalau duduk beribu tahun dalam api neraka. Satu waktu subuh sengaja tak semayang, 6,000 tahun dibakar dalam api. Sekali togok anchor dia, dah 70 tahun bergelegak api di dalam perut. Ini Nabi cerita. Nah, dah kena hak minum sama. Nah, Allah Rabbi dengan Anchor, dengan Tiger, dengan VSOP, dengan Johnny Walker, Johnny Quengo, macam-macam Johnny Digu pun dia tak. Dengan tadi, dengan Brandy, dengan Bacardi, dengan Stout. Taubatlah kepada Allah. Kerana api bukan lawan kita. Kita tak lawan, kalah dengan api. Nah, muka kita ni kalah. Habis kita kalah. Dasar muka kita ambil ratu dunia. Nak dapat comel ratu dunia ni, kita bertanding 126 buah negara. Malaysia pilih semua yang paling cantik, dapat seorang ratu Malaysia. Indonesia pula pilih yang paling cantik, habis kepulauan, dapat seorang ratu Indonesia. Pilih pula Amerika tu 50 buah negara termasuk Hawaii, dapat seorang ratu Amerika. Ratu C, ratu ni, ratu. Pilih, dapat seorang yang paling cantik di dalam dunia, Miss World namanya. Maka Miss World ni kita start exhaust Honda Car, boleh 15 minit. Bila merah exhaust Honda Car, ambil muka Miss World, sembang 5 minit atas exhaust. Tengok Miss World akan jadi benda macam beluk mair jadi. Nah, tu baru 5 minit kena exhaust Honda Car. Bayang kena api neraka. Comel tak? Dalam hadis kata menjadi hodoh seperti binatang yang pelik kerana muka mereka terbakar. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali hancur kulit-kulit manusia di dalam neraka, badalnahum juludan ghairaha, kami akan tukar kulit-kulit yang lain pula. Apa tujuan? Liyazukul azab, supaya mereka merasa azab. Nampak? Allah apa siapa azab itu? Allah beri peluang dah kepada manusia. Bukan Tuhan cipta saja kita, turunkan nabi-nabi, turunkan kita. Ada ulama, ada orang ngajar, ada ustaz, ada orang bersusah payah buat madrasah, bersusah payah cari tanah, buat pondok, buat tu, buat ni. Nak suruh kita ada ilmu. Tak pergi juga, tak layan juga. Mana? Pukul walagah, pukul 12 hari, pukul 7 petang dah habis lagi. Baru lubang yang ke-15. Nah, lohor tak mayang, asal tak mayang. Ki main goh punya pasal. Nah, dah, lepas tu siapa nak tolong kat ni? Bila mati suruh tu imam, pula mayang-mayang. Jamu siapa tak semayang main goh punya pasal. Tigermu, mayang-mayang. Tukang baca Talqiyah Anak Palmer. Ini masalah. Islam tak larang sokang, Islam tak larang kita berhibur, Islam tak larang, tapi sampai melampau batas, sampai meninggalkan akhirat, terdewa asal hayat dunia. Pilih kehidupan dunia. Dunia ni kita nak kabar sementara sahaja. Paling lama kita dapat hidup pun 100 tahun tu pun jarang sekarang. Umru ummati baina sittin wa sab'in. Nabi kata 1400 tahun dulu. Allah beri aku umat aku pendek saja umur, antara 60 sampai 70. Antara 60 sampai 70. Kadang-kadang ada lebih. Itu bonus daripada Allah. 87 seorang. Dah mati-mati pun lagi. Itu bonus daripada Allah.
Nah, mudah-mudahan kita semua sempat bertaubat kepada Allah. Memang kita orang yang banyak dosa. Betul tak? Kita yakin dalam padang yang ada malam ni, kitalah orang yang berdosa, yang paling banyak dosa. Rasa-rasanya yang ada mikrofon depan muka dia pada malam ni. Kita lah. Kita tahu kita buat dosa banyak. Nah, maka kita pakat-pakat bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampun dosa kita. Dan kita bina hidup baru kita. Kita upgrade agama kita biar jadi comel, biar jadi maju, biar jadi version terbaru semua agama. Janganlah 10 tahun lepas kita tak dapat terjemah Rabiul Fili, sekarang pun kita masih tak boleh terjemah Rabiul Fili juga. Menunjukkan agama kita adalah out of date. Nampak ketinggalan zaman. Jadi kita kena update sama. Biar kau comel, kau pandai, kau reti, kau sedap, kau banyak semayang. Dulu kita baca, kalau dulu semayang 2 rakaat saja saya sunat, sekarang sudah 8 rakaat. Itu menunjukkan kita ada barakah, ada rahmat daripada sisi Allah SWT. Sebelum kita menjawab soalan, saya diwakilkan oleh pihak masjid dan jawatan kuasa penganjur untuk melancarkan kutipan dana masjid lama gopeng fasa ketiga pula. Kita akan buat fasa ketiga. Masjid lama gopengnya umur 100 tahun dah. Kalau orang dah negat dah orang. Tapi masjid berdiri lagi. Jadi kita lancarkan sekarang tabung kutipan dana masjid lama gopeng untuk meneruskan fasa ketiga. Mudah-mudahan dengan sumbangan-sumbangan tuan-tuan dan puan-puan, nampak tak akan Allah kira sebagai amanah akhirat, sebagai saham akhirat, sebagai bekalan kita di akhirat. Baru ni di Singapura, tak pernah lagi kuliah di Singapura. Dia orang pun nak buat bangunan tahfiz. Kutip derma malam tu orang Singapura bagi 52,000 Singapura, 52,000 dolar, jadi kurang 130,000 ringgit Malaysia. Ni orang Singapura duduk dalam negara bukan Islam. Jadi kita bukan nak potong Singapura, kita pakat-pakat bagi. Orang Gopeng pakat-pakat bagi derma. Di Johor Bahru kita pergi baru ni, orang muda-muda 99%. Jumlah derma 27,000, 7,000 dan 17,000. 3 program dalam masa 2 hari. Seronoknya pihak jawatan kuasa kerana dapat buat dan siapkan surah dia nak besar secepat mungkin. Jadi kita orang Gopeng jangan awak malu orang luar. Pakat-pakat beri derma. Mana tahu kita derma malam ni RM1, maka Allah bayar dengan pahala berlipat ganda dan di akhirat nanti. Mana tahu kita derma malam ni RM10 untuk besar masjid, maka Allah selamatkan anak kita daripada kemalangan di hari-hari mendatang. Mana tahu berkat kita derma RM50 pada malam ini, kita terlepas daripada kebakaran yang patutnya terkena rumah kita juga. Mana tahu dengan kita beri RM100 pada malam ini, Allah panjangkan umur kita 10 tahun lagi, seperti mana yang disebut di dalam hadis-hadis yang sahih. Mana tahu kita derma RM150 pada malam ini, kita dapat kahwin seorang lagi tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Masuk lagi. Soalan pertama, dalam bumi ini ada banyak macam bangsa, ada Melayu, mereka Jepun, Inggeris, lain-lain. Semua manusia pertama diturunkan di bumi Allah adalah Nabi Adam. Nabi Adam bangsa apa? Dia tanya. Baik. Sambil-sambil kita memberi derma, sambil-sambil mengutip derma, sambil-sambil kita dengar soalan yang telah diajukan. Tak apa, terus kutip derma. Banyak orang buat tak nampak je. Tadi takbir kuat sangat.
Kalau kita beri 2 kali tak salah tak? Tak salah. Macam kita makan 2 kali makan tak salah. Tunjukkan beg tu untuk semua orang. Dia tidur tak tidur tu dia punya hal. Ada orang komplain dia tak nampak beg. Atau tukang kutip tak mari ikat dia, duduk jauh. Nah. Ni atas ni tak putih. Putih atas ni putih juga. Takut sembang putih. Atas lebih Ustaz, special. Atas lebih special. Atas kena beri lebih sikit. Pasal naik atas stadium aja. Belakang-belakang baju dua, belakang-belakang pergi semua. Jangan pandang balik. Putih. Jika ada orang yang suka menderma dia panggil. Sini. Kalau jenis tu tak sah. Jadi macam-macam bangsa ada, bangsa Korea ada, bangsa Tiongkok ada, bangsa Afrika ada, bangsa Filipina ada, macam-macam bangsa. Dan Nabi Adam bangsa apa dia tanya? Dia kata bangsa apa Nabi Adam? Dia kali seorang dia tak ada bangsa. Dia bapak manusia, dia bukan bangsa. Dia bukan bangsa. Cuma namanya saja. Ada ulama kata setengahnya nama Ajam. Tapi kalau seorang dia bukan bangsa, dia pioneer. Dia dah makhluk yang mula-mula dicipta oleh Allah. Dia bukan bangsa. Bangsa ni adalah hasil daripada pembiakan yang bertebaran. Jadi pada tempat dan suku atau loroh ataupun budaya yang berlainan, baru dikatakan bangsa-bangsa. Semua bangsa-bangsa, beribu-ribu bangsa ni asal daripada nafsu yang satu, nak diri yang satu, iaitu Adam alaihissalam. Dia tidak ada bangsa, tapi disebut sebagai Abul Bashar, bapa segala manusia. Soalan seterusnya, seorang yang kerja wartawan, dia menyampaikan berita tak betul kepada orang. Bagaimana dengan pemilik syarikat tu pula? Jawabnya, kebanyakan daripada kerja-kerja seperti ini memang mengundang dosa. Kerana banyak fitnah. Kalau baca ramalan cuaca boleh tahan kira. Kalau mana tukang baca bagian sokang, okey lah. Tapi kalau bagian fitnah orang, siapa yang terlibat, dia tetap mendapat saham dosa ni. Tidak ada alasan saya tidak reda boh yang suruh baca. Tak ada, itu alasan. Jawab dalam alam barzakh ini. Atas dunia kita boleh konang belaka gini-gini jawab. Saya tak reda ni, saya tak reda boh saya yang suruh. Mu dengan boh mu, mu kena kat ni. Faham? Sebab Allah cerita di akhirat nanti yang disuruh akan nak berlepas diri. Dengan alasan mereka disuruh. Lalu dipanggil orang yang menyuruh. Berkata yang menyuruh, kenapa kamu buat apa yang aku suruh? Lalu dua-duanya digali, lalu dihumban di dalam api neraka. Ingat, jangan nak kerja punya pasal kita buat benda yang haram. Lepas tu bila kita belajar, kita akan tahu kerja kita sekarang haram ataupun tidak. Sebelum menjawab satu jawatan, pastikan dulu hukumnya halal atau haram. Sebab bila kita dah seronok dah kerja, dapat ekonomi, dapat duit dan sebagainya, tiba-tiba baru tahu haram, maka susah kita nak berhenti jadi. Soalan seterusnya, sekiranya ada najis cicak kena pakaian atau sesuatu yang menghalang air lekat pada anggota wuduk, tapi saya tak perasan hingga selesai solat, lepas solat baru perasan, perlu tak saya ulang solat saya? Baik. Lepas mayang, dia perasan ada benda melekat pada tangan, tak kira benda pun. Yang kalau kita ambil semayang, air semayang tak kena pada tangan kita. Contoh, maka kena ambil semula dah air semayang dengan molek. Tengok benda apa tu.
ada benda yang jenis orang bekerja dengan benda tu saja akan ada benda tu. Contoh penoreh getah. Penoreh getah biasa kali dia penoreh getah dia balik yang dekat di tubuh dia benda getah tak? Jarang penoreh getah dekat cat. Tukang cat kena getah, jarang. Jadi kata ulama fiqh, kalau orang pijil benda tu, contoh dia pijil penoreh getah, maka sedikit yang tidak dapat dilihat melainkan dengan diperhati, maka dimaaf pada syarak. Tapi kalau banyak tidak dimaaf. Mana kecil sangat, lepas pada semayang dia tengok ada getah pula sikit di sini, maaf pada syarak. Orang kerja jual ikan, main dengan ikan, kadang-kadang sisi ikan. Jadi orang yang main sisi ikan, dia masa nak wuduk dia tengok tak ada dah. Lepas tu ada semayang, ada pula kecil tepi ni. Dimaaf pada syarak pasal kecil. Tapi kalau besar gitu dah maaf dah. Siri ikan siasat tepek atas dahi gitu. Tu dah maaf tu. Bagaimana nak mengkafankan mayat yang tidak berhenti darahnya? Mestilah ditutup dengan kapas akan lubang dia itu. Sumbat kapas. Bila sumbat tak berhenti juga, maka ditanam dalam keadaan berdarah. Itu saja, bukan tunggu berhenti. Bagaimana orang yang kudung kedua tangan yang hendak mengambil wuduk? Qada mana yang dia mampu buat? Qada mana? Muka dia boleh tak? Muka dia boleh gonyoh. Jadi nak masuk tangan, masuk ni. Maka tangan tak boleh nak masuk. Jawabnya, tangan kudung molor tu tangan kanan. Bila tangan kanan tolong dia olor, kena air tak? Baik. Tangan kudung macam ni gonyoh. Dalam gonyoh-gonyoh ni tak sempurna macam orang yang sempurna, maka dimaaf pada syarak. Tak ada tangan sampai kat bahu ni tak ada. Nak buat kau ni. Maka hak mana dia boleh buat? Boleh tak buka air tadah kepala, tadah tubuh? Boleh. Sudah sah di sisi syarak. Soalan seterusnya, apa hukum jika tak buat pembahagian harta, adakah si mati akan terseksa? Jawabnya, si mati tak ada kena-mengena dengan pembahagian harta. Lambat atau cepat bukan hal si mati, ini hal orang hidup. Melambatkan pembahagian faraid haram hukumnya. Tapi jangan kita kata si mati pula susah, melainkan si mati dan berpesan supaya mereka berbuat pembahagian yang salah, maka si mati mendapat kesannya di akhirat nanti. Soalan seterusnya, seorang perempuan dalam haid tak boleh baca Quran. Bagaimana pula dengan orang kafir boleh baca Quran? Jawabnya, untuk menarik dan memudah dia supaya dapat minat dan suka memeluk agama Islam. Sama dengan ulama membenarkan budak-budak yang belum balik pegang Quran untuk nak mengaji tanpa mengambil wuduk. Mana dia tak mengambil wuduk, jangan marah dia pasal dia budak-budak. Kerana nak menggemarkan dia kepada belajar agama. Faham lagi? Zakat boleh tak beri pada adik-beradik yang miskin? Dengar molek, jikalau kita abang kaya, adik kita miskin, maka wajib beri nafkah setiap bulan. Maka zakat tak boleh lagi. Zakat ni orang yang kita tak wajib tanggung. Macam sepupu kita, macam ipar kita, kita tak wajib tanggung. Menantu kita miskin, mertua tak wajib tanggung, maka boleh beri zakat. Tapi kalau adik kita miskin, kita ni wajib beri nafkah. Nampak lagi? Bila wajib beri nafkah, orang yang wajib kita bayar nafkah dia, tak sah kita beri zakat kepada dia atas nama fakir atau miskin. Ingatlah. Semayang tayat masjid dikerjakan di luar ruang solat di kaki lima masjid, boleh ke tak? Jawabnya, kata ulama fiqh, jikalau masjid tu penuh orang akan semayang di tepi-tepi beranda tu, maka tepi-tepi tangga tu sah tahiyat masjid. Tapi kalau dia buat tempat tu, kalau orang ramai orang tak pergi semayang dalam tu, maka situ tak boleh tahiyat masjid. Contoh, ada satu store tempat simpan pinggang-pinggang masjid. Maka dalam tempat store tu tidak dikira hari masjid. Tak sah kita nak tahiyat di situ. Soalan seterusnya, saya
wifi jiran sebelah rumah. Lepas tu saya nak buat assignment, cari bahan assignment guna internet, hot member saya hack itu. Nak tanya berkat ke tak? Dari Kuala Berang. Muak Komal Tianu saja. Tengok boleh. Sekarang wifi ni maknanya gelombang internet. Orang yang ada modem, dia berkeluarkan gelombang internet. Contoh-contoh mudah lah. Jadi kita duduk rumah sebelah, kita buka internet, boleh. Mana boleh internet? Nah, rupanya daripada gelombang jiran kita sebelah. Boleh masuk. Jadi yang haram dah kalau kita hack. Hack ni maksudnya gelombang wifi dia itu lock, terkunci. Lagi kita buka, kuncinya kita boleh guna. Pokoknya haram. Yang boleh guna orang yang tidak kunci. Dia tidak kunci, kita main internet, boleh. Tidak haram. Walau bagaimanapun sunat memberitahu. Nah, kerana balik kepada urut. Selagi tuan dia tidak melapaskan haram guna wifi saya, maka tak ada lapas gitu, balik pada urut. Urutnya gini, kalau tuan dia tak suka, tuan dia akan buat password. Kalau tuan dia tak buat password, maknanya tuan dia reta, orang lain tumpang wifi dia. Tu urut, tu kebiasaan. Soalan sesungguhnya, saya di Kuala Lumpur dari Gopeng sebelum waktu Zuhur. Ketika Tanjung Malin masuk waktu Zuhur, lalu saya niat jamak takhir. Saya teruskan perjalanan dengan paling perlahan 180 km sejam. Saya sampai di Kuala Lumpur pukul 3 petang. Soalannya, boleh tak saya menukar niat jamak takhir pada jamak takdir kerana waktu asar belum masuk? Boleh. Itu mudah. Nah, daripada Gopeng nak pergi KL, nak ambil duit beri. Bapak di Tanjung Malin, dia pun niat nak jamak takhir. Tak mau semayang lagi. Jamak takhir maknanya semayang doa dalam waktu asar. Tiba-tiba sampai di KL sebagai seorang musafir, masih pukul 3 petang, laju sangat. Nah, umpamanya, maka dia nak tukar jamak takhir kepada jamak takdim. Boleh ke tak soalan dia? Boleh. Tak ada masalah. Faham? Boleh ya? Soalan seterusnya, apakah boleh muslimat duduk satu saf dengan muslimin ketika solat fardu? Tadi saya ada nampak kedua, apa hukum jika seorang wanita pakai nikah tapi ada urat rambut keluar sikit? Apa pula hukum share gambar tu kat Facebook? Thank you Ustaz Usaya. Ni muslimat ni. Rasa lain macam tu aku ni. Kamu orang sini mahal kamu. Baik. Tadi bila ramai-ramai gini berlaku dalam saf yang sama antara perempuan dan laki-laki, boleh ke tak? Jawabnya, jika kita sengaja atur satu saf, maka hukumnya saf semayang, tapi perbuatan itu dilarang. Tapi kalau dalam keadaan sesok begini, macam-macam boleh berlaku, maka ulama kata dimaaf, seperti kita di Mekah. Masjidil Haram macam-macam pesen berlaku sebab orang terlalu ramai. Bila terlalu ramai, maka al-umuru idza dhaqat ittasa'at. Perkara-perkara hukum-hukum itu apabila terkepit sangat, dilonggarkan dengan sekadarnya. Faham? Jadi bersangka baik. Adapun dalam keadaan biasa, katakan malam esok tak ada kuliah, maka tu imam kata buat macam semalam lah, sebelum muslimat macam ni, tumbuk muka tu imam. Orang perempuan dia pakai niqab tapi keluar rambut sorak dua kot, ni apa hukumnya? Kata ulama, iaitu haram jika dia sengaja buat keluar. Dia pakai niqab, tengok nampak mata, siap molek dah, dia pun tarik dua dah buat keluar gitu. Ada tak dia buat sengaja gitu? Tak, maka tidak sengaja. Orang perempuan memang payah, rambut dia halus,
Kalau rambut besar-besar batang ni, nampak memang dah maaf dah pasal mudah nak nampak. Tapi rambut halus-halus. Kadang-kadang dia tengok orang puang, nah, dia molek dah pakai tudung, tapi tidak sedar tubik tu 3 orang kat tepi ni, maka tidak berdosa di sisi Allah. Bukan dia sengaja, kerana biasalah kalau benda halus gitu, dia akan mudah terkeluar. Faham tak lagi? Kalau kita tak sengaja ni, kalau tak sengaja tak tahu kata 3 orang, kalau banyak pun tak dosa. Faham tak? Tak tahu kata nampak 2 tu baru orang rambut. Kena molek nampak aurat saja. Nak tak dosa lagi kalau tidak sengaja. Gaduh-gaduh sangat nak dia ambil piti buat Aisyah. Nampak pakai baju gini-gini. Orang tu cepat sikit. Nak tutup dulu. Mau masuk baju masuk, keluar masuk kasut. Nak pagi ambil atas malam raya, cakap dengan TV3 apa semua tu ramah. Dak sedar, zik dak kacing. Dia kekek juga. Tundi tu. Dia tarik dulu. Cekor keluar. Dosa ke tak? Tak berdosa, tapi malu company. Tak? Apa-apa tak lagi rapuan. Rambut halus, keluar ke tepi-tepi tudung. Dimaaf pada syarak. Cuma nasihat untuk orang puang, jangan awak gaduh lah. Pakai molek. Pakai molek, tengok molek. Kan sini kita kan besar. Tengok molek. Ada orang puang itu. Dia punya kain, dia jalan. Orang tengok belakang siang dia. Kita nak tegur tak boleh duduk dalam pah. Orang puang jalan tepi jalan. Dia punya kain ni, kain belakang ni, duduk seluar dalam, ke belakang. Jadi naik, taruh nampak punggung taruh ni. Tubik rumah jalan kadek. Nak, bila orang tunjuk baru dia tabuk kain dia. Kain buat gaduh, kain tu boleh pak naik duduk atas ni. Nak, malu kau ni dulu. Jangan awak gaduh gitu kau puan. Pasal walaupun kita tidak sengaja, tapi aib kita berkekalan. Orang akan cerita 20 tahun kan cerita ni. Padahal kita tu dah dihaji dah. Ni ingat mak haji. Dia nak nampak dua dalam tu. Orang akan cerita gini, dia komang sana tu. Soalan seterusnya, saya hutang lah dengan orang, saya nak bayar semula hutang tu, tapi saya tak tahu macam mana cara bayar sebab lost contact. Mu ni gini, tak mau bila nak bayar lost contact. Saya nak hutang tak lost contact, pandai cari contact. Faham tak? Gitu penyakit manusia, bila saya nak bayar lost contact. Baik, kalau sungguh-sungguh memang bukan sengaja, kita menyesal dah, kita nak bayar dah hutang dia, tapi sudah tidak ada link, tak ada hubungan, tak tahu mana duduk, maka kena pertama sekali berusaha dulu cari. Sekarang mudah, ada surat khabar sendiri. Dulu zaman kita surat khabar 5-6 jenis je. Kalau kita nak khabar benda hilang ke apa, kena dijabat surat khabar. Sekarang ni ada surat khabar sendiri. Mana surat khabar sendiri? Facebook. Betul tak? Kita boleh tulis kat situ. Kepada Mamat bin Dolah yang pernah duduk di apa benda ni, Gopeng Perak, tolong hubungi saya. Sayalah si Polan yang pinjam piti awak RM50 tak bayar lagi. Saya nak bayar. Tu surat khabar kita sendiri. Keluar tak? Tekan send, dah duduk. Senang tak jadi? Nak cari saudara hilang, siapa yang kenal ni, laki-laki yang bernama gini. Tolong hubungi balai polis berdekatan. Boleh tak? Tak kira lah. Jadi bila putus asa dah, dalam kitab-kitab kata orang itu putus asa daripada menjumpai tuan punya hutang, maka boleh disedekahkan dengan niat